Lamb shank RM35. Satu set kita bagi 2 nasi. Ui, lamb shank. Jemput. Berapa satu set ni, Kak? Satu set. Ni lamb shank besar macam ni. Akak bagi satu set dengan RM35. Siap nasi akak bagi 2. 2 nasi RM30. Mahal lah, Kak. Mahal, Dik. Mahal. Bukan mahal, Dik. Engkau yang tak ada duit sebenarnya. Bukan mahal. Engkau yang tak cukup duit tu. Biasa orang jual RM50, RM60. Kira akak jual lamb shank kat sini. Dekat ni. Rumah kawah ni, Dik. Rumah kawah ni jual RM35 ni kira cukup murah, Dik. Minta maaf kalau nak murah lagi akak tak tahulah, Dik. Dapat 2 nasi, Nasi je nak. Nasi je RM5. Nasi je. Nasi 2, Kak. Saya bagi RM5. Nasi biryani? Nasi biryani. Basmati lah? Basmati. Yalah, mana tahu pakai beras biasa? RM5 ni basmati. Okey, ni nak bagi tahu. Yang mana ada kemampuan nak makan lamb shank RM35 bulan puasa ni satu set Kak Jura bagi kau 2 nasi. Kau boleh datang dekat ni, Bazar Ramadan dekat Metro Park Sendayan. Sendayan Seremban ni, Dik. Ataupun kalau kau tak nak datang kat Bazar Ramadan ni kan, kau nak makan kat kedai, boleh kau pergi je kat rumah kawah dekat Jalan Pantai Seremban tu. Kita buka yang itu pun sama. Tapi nak bungkus pun boleh. Sana pukul 3 petang. Kat sini pun kita start pukul 3 petang. Dekat kedai pun kita start pukul 3 petang sampai pukul 8 malam. Tapi sini taklah. Sini pukul 7 dah tutup lah. RM35 kita bagi 2 nasi sempena bulan Ramadan je. Kalau mahal juga minta maaf lah, Dik. Kau makan lain lah.